Siapa yang minta duit lebih aku pun tak tahu. Doktor bayaran dia masih lagi sama. Aku rasa ubat sama je lah. So siapa yang buat duit ni? Siapa yang buat duit dengan kenaikan insurans premium ni? Okay, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam Relax Loop Podcast, episod yang ke-13. So, macam biasalah, kita akan bersama dengan Dr. G. So Dr. G, dengar-dengar cerita sekarang dah lama dah buka lah klinik Ipoh dekat, klinik kurus dekat Ipoh kan. So, macam mana perjalanan progres sekarang? Macam mana patient tu berpuas hati ke dengan apa, kita punya, apa nak kata, servis kita. Servis, ya betul, servis. So kita ada buat opening ceremony pada Februari 14, Valentine's Day dan kita ada jemput beberapa student nurse, vendor kita dan juga anak yatim untuk datang sekali meraihkan opening ceremony. Alhamdulillah semua elok. Sekarang Kurus merupakan brand klinik bariatrik yang pertama di Malaysia yang menawarkan rawatan bariatrik pada harga yang sangat murah. Mudah mampu. So kita tak ambil untung banyak dan patient kita sekarang kita dah buat di sana lebih 200 dah saya rasa. Saya rasa alhamdulillah semua elok dan kita schedule untuk buat lebih lah. So saya rasa brand Kurus ni unik sebab dia satu-satunya brand yang menawarkan operation yang dulu sangat mahal pada harga yang sangat murah. Kenapa kita boleh buat macam tu adalah sebab Kurus ni dimiliki oleh doktor saya lah. Dan kalau ia dimiliki oleh doktor, kita tahu cara untuk mengawal kualiti tapi memastikan kos tidak begitu tinggi. Kalau ia dikawal oleh hospital, kalau ia hospital swasta, motif mereka akan untung, profit saja. Betul, dia nak untung lebih je. Profit je. So kalau profit lebih, diorang kena tekan sama ada di pihak doktor atau pihak pesakit sajalah. So kita tak macam tu. Kita nak supaya sama-sama doktor dan pesakit mendapat kebahagiaan dan juga mendapat kebaikan daripada produk kami. So kita tawar pada harga yang paling elok lah. Bulan puasa ni pun kita buat kurang-kurang 50 patient tau. 50 patient? Bulan puasa. Saya pun sebenarnya saya limit ke 25 letih nak buat. Tapi tengok ramai yang masuk, kita ambil lah. Alhamdulillah kita buat harga promo tu kan 18.5. So ramai yang nak ambil. So kita pun rasa macam tak sedap hati nak tolak kan. So ramai. So insyaAllah saya rasa rezeki saya rasa Kurus akan bertambah kuat. Kita akan beli aset di mana kita akan beli satu lagi sistem laparoskop. So ini membolehkan kita untuk buat operation di 2 OT serentak. So ini akan menjimatkan masa dan juga menambahkan jumlah pesakit yang boleh kita buat lah. Hujung tahun saya ada plan kalau kita ada rezeki dan kita ada kemudahan, saya nak beli robot. So saya pernah dengar robotik. Saya nak buat yang operation menggunakan robot untuk bariatrik. Tawar pada harga yang murah. Sekarang robot terlampau mahal di Malaysia. So kita fokus kepada high quality care pada harga yang mampu dan harga yang murah supaya patient mendapat kebaikan daripada rawatan kami pada harga yang elok. Seperti mana Adli tahu kan, kesihatan ni, untuk sihat ni bukannya satu orang kata hak untuk orang kaya je. Semua orang hak sihat. Semua nak. Kadang ada yang macam dia kata, dia tengok lama bariatrik ni macam mahal je, tapi bila jumpa doktor je, murah juga. Dia pun boleh ni lah. Saya ambil harga sekarang 19,500. Saya ambil harga motor. Saya tengok orang Melayu nak ambil motor senang. Depa tak fikir sangat tau. Nak ambil motor, depa ambil mudah. Ambil kereta depa akan fikir 2-3 kali betul. Tapi nak ambil motor, depa pergi tengok, depa suka ambil terus. So saya rasa harga motor tu saya rasa elok untuk buat bariatrik. Kita cuba-cuba je lah kat situ. Okey, cakap pasal doktor kan ambil patient macam ramai. Macam sekarang ni ada satu isu dekat hospital Serdang lah. Dia pergi ambil sampai 700 patient. Sampai kan patient tu kena tunggu lama. So apa komen doktor pasal perkara tu doktor? So hari tu saya ada sedikit memberi pandangan saya dekat TikTok berkenaan dengan hospital Serdang ni yang unit jantung dia mengambil 700 patient tapi dia ada 10 doktor je. 10. So sampai ke maghrib takkan habis benda tu. Betul. So saya pun beri komen saya kata pertama sekali kenapa ambil ramai sangat patient.
tak boleh ke ambil appointment limit dan walk in tu habaq dengan mereka, mungkin kena main hari lain atau betul-betul terpaksa cuba untuk susun supaya mereka boleh dapat slot yang tak ramai sangat patient lah. Sebab bayangkan 700 patient nak tunggu pun kalau mai awal pagi pun sampai petang. Silap-silap tak habis lagi petang pun. Dan itu satu lagi, doktor yang tengok, bayangkan dia nak tengok 70 patient quality yang dia akan bagi tu mungkin kurang. Lepas 20 patient pun aku dah sayur dah tau. Betul. Cakap. Lepas 20 pun aku dah serius sayur dah. Aku dah rasa macam Allah, ada lagi ke? Dah jadi macam zombie tau. Mulut dia bergerak. Kita nak bina skrip untuk diorang tu lagi. Mulut dia bergerak tapi aku macam tak ada daya nak fikir lagi dah. Tak ada feel nak cakap Tak ada feel nak cakap. Tapi 700 kalau 10 patient seorang lah katakan bulat-bulat 70, takkan jadi macam tu lah. Biasa kerajaan kan. Akan ada mamat yang kerja sangat rajin akan tengok lebih, ada mamat yang tak kerja sangat akan tengok kurang lah. Betul. So tak ada setiap orang tengok 70. Saya rasa kalau 700, 10 doktor mungkin ada yang tengok 200, 150, ada yang tengok 70, 50, 40. Dia takkan sama lah. So pertama sekali kenapa begitu banyak patient pergi ke hospital Serdang untuk rawatan jantung? Pertama sekali memang masalah jantung di Malaysia sangat serius lah. Betul. Ramai orang menghidapi masalah jantung. Yang kedua, ubat jantung mahal. Kalau nak beli sendiri memang tak mampu. So Serdang ni dia bagi yang murah ke atau free free? Sebab kerajaan bayar RM1 untuk rawatan ubat-ubat tu, dengan jumpa doktor, dengan rawatan ubat-ubat tu. Jadi patient tak mampu untuk bayar. Ada yang mungkin mampu sikit pun, dia dengar free, dia akan pergi tunggulah. Yalah, sanggup tunggulah untuk free kan. So itu yang kedua. Yang ketiga seperti mana yang ramai tahu, hospital IJN sekarang sudah membuat polisi untuk mereka tidak follow up patient kalau tidak diperlukan. Jadi mereka discharge. Jadi patient yang discharge daripada IJN dulu pi pun untuk free. Sekarang dia pun nak bayar tak boleh, akan pergi Serdang je. Betul. Tak ada hospital lain yang ada pakar seperti pakar jantung di Lembah Kelang kecuali hospital Serdang. Yang keempat sistem yang sedia ada. Sistem tu sistem yang menerima patient tanpa sebarang limit. Dia tak ada limit. Orang masuk dia kena ambil je. Dan kalau dia tak ambil, patient complain, social media ke mana, betul. Dia pun akan salahkan hospital tau. Betul. So hospital ni selalu dalam keadaan yang susah untuk dia nak provide servis yang bagus, dia nak mengajar, disiplinkan patient untuk ikut, tapi tak boleh. Takut patient complain. Tak tolong pun salah, dah tolong pun salah. Correct. Contoh kita hantauan, kalau kita lebih 40 kita kata tak boleh dah. Dah tak boleh limit. Sorry, hang kena mai besok. Diorang daripada Indon pun dia mai, dia kata sorry doktor, kata sorry esok je boleh. Tak boleh. Kalau kita tengok memang quality akan drop lah. So saya rasa pandangan saya lah, pertama sekali, kalau sistem ni berlarutan, dia tidak akan membawa kesudah lah. Dia akan hanya menyebabkan masalah atas masalah. Betul. Pertama sekali, kena pastikan bahawa tentukan limit korang hari-hari lah. Pastikan yang stick to the limit dan plan ahead. Bermaksud kalau memang dah plan minggu depan ada 400 patient, kalau ada 10 doktor je bekerja, ambil lah contingency, 2 orang akan MC ke, seorang akan sakit ke apa ke. Dan kalau perlu, kerah doktor daripada jabatan lain atau daripada hospital lain. Betul. KKM kan satu family besar. Kerah saja. Sebab sian 10 orang doktor nak handle sampai 700. Oi. Kalau tak boleh, bayar je lah doktor swasta mai. Apa nak buat, hang kena bayar lah. Bagilah kan mungkin buat agreement 5 hari dia kena ada kat situ. Kena bayar lah. Kerajaan kena bayar. Yalah. Kalau kau tak nak bayar, nanti kau nak harapkan doktor yang sedia ada buat, mereka pun akan flush dengan cepat dan rawatan yang diberi pun tak bagus. Itu pertama. Yang kedua, kerajaan Malaysia daripada dulu dari segi kesihatan, mereka famous untuk tidak melihat apakah financial solution kepada masalah kesihatan di Malaysia. Pandangan untuk ke depan lagi. Correct. Mereka punya solution selalunya bukannya financial solution atau financial problem. Pada diorang, pam duit. Lepas pam duit, aku dah bagi hang duit banyak ni, KKM hang tentukan je nak guna apa dengan duit ni. Aku dah bagi banyak dah. Tapi sebenarnya sistem tu tak
begitu efisien sebab sistem tu bergantung kepada tak mengambil kira jumlah pesakit, jumlah beban penyakit, apa jenis penyakit, dan juga tidak mengambil sebarang contribution daripada patient tau. Aku setujulah patient memang bukan semua ada insurans lah. Yang ada insurans pun ramai pergi hospital kerajaan sebenarnya sebab mereka tak nak guna insurans. Betul. Yang tak ada insurans ni ramai dan mereka bergantung kepada hospital kerajaan sebab sumber pendapatan mereka tak banyak dan mereka pun harus sihat. Tapi mereka ada contribution di dalam pekerjaan mereka melalui sumber-sumber lain, contohnya EPF, SOCSO, KWSP ya. Kenapa tidak mengambil satu bahagian daripada contribution tu untuk insurans? Dan kenapa kerajaan tak boleh wujudkan satu sistem insurans kerajaan, National Health Insurance, yang bergantung kepada contribution mereka kepada EPF ke SOCSO ke apa ke? Ambil lah sedikit. Betul. EPF untung berbilion-bilion kot. Banyak. Ambil lah sikit. Ambil lah daripada SOCSO, ambil sikit. Jadikan dia satu syarikat insurans nasional. Buat betul-betul lah. Janganlah buat macam 11MDB dan benda-benda bodoh tu lah. Buat betul-betul lah benda ni lah. Malaysia kita khabar bagi idea kan. Mereka akan kata, oh ini idea bagus buat duit ni. Tapi tak buat betul-betul lah. Yelah. So buat sistem insurans, buat kutipan. Lepas tu guna kutipan tu untuk suplemen hospital lah. Kalau mereka boleh buat satu sistem insurans yang mudah macam ni, beban duit kepada kerajaan berkurangan. Mereka boleh bayar staf kerajaan dengan lebih banyak duit tau. So kerajaan, staf pun dia taklah mengeluh dia nak kerja sampai pukul 7 petang. Betul. Lepas tu dia tak dibayar overtime atau dia dibayar dengan hours, atau dulu lebih teruk dia bayar dengan telur kan, hantar kan. Telur. Misi dulu kalau kerja overtime depa bagi telur tau. Sebagai telur ayam sebagai bayaran. Sekarang tak lagi lah. Tapi zaman aku ada. Mesti bawa balik telur ayam. Kalau lebih 8 jam 8 biji telur lah dapat. Buat telur. Kita rasa macam gelap tapi dulu satu realiti tau. Sekarang overtime tak ada. Dia kena claim hours kan. Jadi kerajaan, siapa nak claim hours? Semua nak balik. Lagi-lagi bulan puasa nak balik, buka puasa dengan anak kan. So saya rasa macam this solution ni akan bantu mereka untuk patient, untuk bukan hanya beban patient, beban hospital, beban staff. So kerajaan tak lihat financial solution kepada masalah kesihatan ni. Dia pun duk fikir takut kepada rakyat akan memberontak. Sebab dulu hang bagi free, sekarang kena bayar. Tapi tak. Kalau dia continue macam ni, sistem ni akan crumble lah. Dia akan hancur habis. So contoh kan, fee untuk doktor kan, untuk di hospital swasta, hang tahu tak fee tu depa buat tahun 1992 tau. Sampai lah tak tukar-tukar fee tu. Kau bayangkan harga KFC, aku dah kaji benda ni. Harga KFC snack plate tu, yang ayam doketul dengan potato, dengan coleslaw, dengan bun tu kan. Harga tahun 1992 harga dia dalam RM6.40. Lah harga dia dalam RM12 80 sen. Dia ada kenaikan 100% tau. Itu harga KFC. Ya tu. Harga KFC. Tapi bayaran kepada doktor yang depa buat tahun 92 tu tak sampailah tak naik. Bayangkan So macam mana hang nak berlaku adil kepada doktor, kepada staf kesihatan kalau hang tak ada mekanisme untuk bayar depa. Mekanisme dia senang saja dan tak ada pilihan lain. Dia naikkan harga barang tapi untuk apa benefit untuk doktor tak dapat. So dia pun tak nak kerja lah. Kenapa nak kerja? Yalah, betul. Dia kerja untuk rezeki, dia kerja untuk bayar anak bini, untuk jaga family. Sebab tu banyak macam doktor-doktor berpindah kepada swasta. Swasta pun dah penuh sekarang. Yalah. So dia tak boleh nak dapat. Merata hang pergi mana-mana shop lot baru kan. Akan ada minimart, akan ada kedai tayar, betul, akan ada klinik. Dulu lah. Sekarang kan akan ada minimart, akan ada kedai tayar, akan ada 2-3 klinik. Betul. Satu shop lot yang sama je. Klinik gigi, klinik kesihatan, Correct. Klinik macam-macam klinik. Correct. Boleh Klinik estetik pun dalam satu row tu akan ada 3-4 klinik. Betul. Sebab doktor swasta terlampau ramai. So selagi mereka tak address masalah finance problem ni, memang tak akan solve masalah ni. Dan cara untuk solve masalah dia satu saja sekarang. Cara dia adalah dia kena wujudkan satu sistem insurans kerajaan
yang orang akan bayar melalui mekanisme EPF ke SOCSO, dan kerajaan boleh menggunakan dana ini untuk membayar atau membaik pulih atau membayar bil-bil hospital kerajaan. Mereka yang ada duit lebih, mereka beli insurans sendiri, pergilah hospital swasta, tak ada masalah. Yeah. Ini untuk mereka yang pergi ke hospital kerajaan. Contoh mereka yang bekerja dan mereka ada sedikit contribution kepada SOCSO, EPF, semua orang ada kan? So ambil satu bahagian sikit daripada bahagian itu sebagai insurans. Puluh-puluh ringgit pun tak apa. Betul. Dan syarikat insurans seperti mana hang tahu, yang swasta, yang semua ada huruf lah, A lah, B lah, semua tu lah. Depa ni semua sekarang menaikkan premium depa. Tak ada orang lawan weh. Sebab depa ni lobby kuat. Yalah, ada kabel lebih lagi. Kabel lebih. Tak ada bank negara ke apa, tak ada, depa biar je. Depa naikkan premium dan tak ada orang cakap apa-apa kan. Depa naikkan premium ikut suka hati depa je. Mungkin sebab ramai yang tak perasan benda. Correct. Dia naikkan premium ikut suka hati, depa kata kita kena naikkan sebab kita untung lebih. Harga dah naik, kita kena naikkan. Tapi seperti saya habaq, bayaran kepada doktor masih lagi tahun 92. Betul tu, tak update. So siapa yang buat untung ni weh? Siapa yang buat untung ni? Tak tahu. Siapa yang minta duit lebih, aku pun tak tahu. Doktor bayaran dia masih lagi sama. Aku rasa ubat sama je lah. Ubat sama so je. siapa yang buat duit ni? Siapa yang buat duit dengan kenaikan insurans premium ni? Siapa yang untung? Syarikat insurans, hospital. Tentu saja yang untung. Dia dapat dua ni je lah. Correct. Jadi kenapa kita harus biarkan benda ni berlaku kan? Saya rasa kita kena ada satu rombakan kepada sistem kesihatan kita untuk kita lebih analyse daripada duk fikir pasal doktor ni banyak kerja lah, misi ni banyak kerja. Jangan. Fikir sekarang apakah financial solution, apakah solusi kewangan kepada masalah kesihatan ni. Besar kemungkinan bila dah dapat solusi kewangan, masalah kesihatan ni dia akan baik juga. Sebab masalah solusi kewangan ni akan memberi impact kepada solusi kesihatan juga. Itulah. Okey, tak apa sementara doktor, kita akan sambung next, bukan next maksudnya selepas ni. Kita rehat dulu lah dalam 5 minit. Okey. Okey, kita kembali balik selepas kita berehat sejak 5 minit. Okey, doktor. So, pandangan doktor lah tentang yang fee tahun 1992 kan. So, macam mana pendapat doktor tentang perkara tu lagi? Okey. So, fee doktor ni di maktub atau ditentukan oleh Akta Fee yang dibuat pada tahun 1992 tu, ada revision lah. Dan fee ni kita kena ikut. Bermaksud kalau saya buat operation tangan, sama ada operation tu mengambil masa setengah jam atau 24 jam, fee dia sama. Dia tak akan berubah lah. So kebanyakan hospital swasta ni depa pukul atas fee tau. Apa cara dia adalah kalau fee doktor lagi mahal, charge depa lagi mahal. Padahal tak ada kena-mengena sebenarnya. Macam dia nak ambil untung lebih dekat dia pun nak ambil untung atas fee doktor. Katakan fee doktor RM1,000, depa akan kira okey, kalau fee doktor RM1,000, aku kena kali 7, aku kena charge RM7,000 kepada bil aku. Bil aku akan adjust supaya kena kepada bil tu. Tu sebab kadang-kadang hang tengok ada hospital kan, depa charge yang glove RM50, RM20, bodoh kan? Tak logik kan? Tapi itulah, depa ingat depa akan makan atas fee doktor lah. So fee ni pada tahun 1992 depa buat bila depa cari doktor-doktor yang time tu doktor-doktor senior depa ambil dan depa berbincang, depa kata okey, kita akan tentukan harga sekian. Kebanyakan mereka yang depa ambil time tu, aku harap dah mati dah sekarang lah. Aku harap lah supaya depa tak dipanggil lagi lah. Ya betul. Aku harap dah mati lah. Aku harap either depa mati atau depa akan mati supaya senang. Sebab depa punya bala sampai sekarang kita rasa tau. Oh betul. So bila depa buat benda-benda macam tu, pertama sekali kalau depa nak buat balik yang Akta Fee ni, pastikan depa panggil orang yang betul. Jangan panggil wakil-wakil persatuan tau. Wakil persatuan perubatan ni highly political dan highly melibatkan orang-orang tua kerepot je. So bila melibatkan depa bukannya tahu apa-apa sangat. Depa dah hidup seumur hidup depa ni, depa dah hidup di bawah
tapak kaki hospital swasta. So depa dah dilanyak, ditindas, diorang dah biasa dengan perasaan tu. So nak panggil depa untuk buat akta fee depa akan macam depa akan bertindak sebagai orang yang sudah dihambakan oleh sistem lah. So cari orang barulah. Itu nasihat saya. Kalau depa nak revise balik fee, ambil orang-orang muda. Ambil mereka yang tahu pasal apa yang berlaku on the ground, especially hospital swasta, dan pastikan mereka buat dengan cara yang betul. Jangan duk panggil, sebab budaya kita kan hormat orang tua. Jangan duk panggil doktor yang ada nama Datuk Tan Sri Tun, Doktor Profesor Haji dari mana universiti, dan minta pandangan dia. Dia tak tahu. Yalah. Haji memang tu kebencin lah. Dia peduli apa pasal fee sebab ni? Mindset dia orang mindset lama. Mampu IP lah. Hang nak buat fee semua ambil pasal lah. So masalahnya aku rasa sekarang bila dah keluar yang hari tu statement daripada Idris Jala dalam podcast dia, akan menjadi satu sistem knee jerk reaction lah. Kerajaan akan mengambil tindakan. Dia sekarang akan revise yang fee tu yang diorang buat. Tapi siapa dia akan jemput Aku harap dia jemput mereka yang ada sedikit knowledge lah berkenaan dengan finance dan juga berkenaan dengan kesihatan, dan juga mereka pack harga tu sedikit matching kepada international standard lah. Harga di Singapura, harga di Thailand, supaya kita ni kalau boleh elak yang macam ni lah, apa, jemput orang yang kuat-kuat politik sikit. Jangan tak payah. Dan juga orang yang tak relevan tua-tua yang kononnya hanya ada sebab dia Presiden Persatuan ni lah, itulah. Itu tak payah. Yang tu nak penuhkan poket je tu. Buang masa, tak payah. So aku rasa jumpa orang muda sekarang, tengok orang muda sekarang, diorang very tahu apa yang berlaku So should be okay lah. Itulah. Itu ke salah satu punca juga sebab hospital swasta ni jadi mahal. Yes. Hospital swasta ni, depa hospital yang kau kena tahu for profit hospital lah. Hospital yang non-profit ni pun for profit. Contoh di Penang ni ada banyak hospital yang kononnya hospital charity. Hang pun tahu kan, ada banyak Logo Online, Adventist. Tapi kalau patient datang jumpa kita dekat island kan, depa akan habaq harga kita dengan harga depa hampir sama je. Ya, betul. So depa kata depa hospital charity. Tapi kenapa harga sama Aku tak faham. Dia menggunakan konsep perkataan charity tu. So orang patient tertarik dengan nama charity tu. Depa pergi tapi harga agak sama. Mungkin beza dia dalam RM1,000-2,000 je. Tapi mungkin harga lain sama aja. Dia mungkin tak berapa nampak sangat juga. Saya rasa mungkin ada elemen cukai di sini. Kalau depa label sebagai hospital charity, mungkin pembayaran cukai mereka tidak sebanyak hospital yang tidak ada label charity ni. So kerajaan saya rasa untuk menyamakan semua ni menyeragamkan semua ni, baik buang je status charity semua ni. Betul. Sebab sama je harga. Baik depa kutip cukai daripada diorang ni, guna cukai tu untuk bayar ke hospital kerajaan bagi depa improve. Contohlah. So aku rasa itu lebih elok. So satu lagi, charge hospital semakin mahal sebab inflasi lah. So kalau kita tengok, memang kadar inflasi di Malaysia tiap-tiap tahun semakin naik. Dan inflasi ni orang nampak kepada makanan, tapi orang tak nampak sebenarnya inflasi antara yang impact yang paling besar adalah kepada sektor kesihatan. Sebab inflasi ni di sektor kesihatan memberi kesan kepada ubat, servis, barangan yang kita beli, makanan yang kita bagi patient. Yang ni semua diberi kesan oleh inflasi lah. Yang kedua adalah hospital-hospital sekarang kebanyakannya dah public listed tau. Bermaksud dia boleh beli saham di KLSE Dan hospital-hospital ni diorang bukannya menjawab kepada patient, diorang menjawab kepada pemegang-pemegang saham. Kalau aku beli saham contoh KPJ mesti aku nak untung kan. Betul. Kalau aku nak untung, hang pun kena buat something untuk mendapatkan keuntungan kepada aku lah. Cara dia untuk menaikkan charge hospital atau charge kepada patient lah. So kau tengok business model dia satu hospital. Dia beli ubat, dia menyediakan facility. Hang patient, hang mai, aku doktor yang merawat hang. Charge aku tak pernah berubah tau. Charge aku fix. Tapi charge lain yang dinaikkan. So hang boleh nampak tak mana ketidakadilan ni?
kalau charge aku berubah, contohnya aku yang merawat, jadi charge aku berubah, dan lepas tu harga yang hang charge tu mahal, logik lah. Ini charge aku tak berubah, Tapi yang tu naik. Tapi yang harga naik. Jadi bila patient charge naik, insurans tanya kenapa charge naik. Doktor sekarang perawatan dah mahal. Insurans buat apa? Naikkan premium. Naikkanlah. So in the end, siapa yang merana? Orang yang bayar insurans. Orang biasa. As usual, segala apa yang ditentukan oleh syarikat-syarikat besar, yang merana adalah orang biasa. Betul. Sebab sekarang ni kalau nak ikutkan, semua orang cakap, ini dah naik harga, tu dah naik harga. Tapi diorang macam mana pandangan diorang susah, sebabkan yang belakang ni yang macam syarikat-syarikat insurans ni, kita tak nampak apa dia orang buat. Itulah, patient datang jumpa saya, dia bawa bil lah, dia kata, doktor mahal doktor, 35,000, saya kena gadai emas. Ramai gadai emas lah untuk bayar. Saya kata okey puan, kita tengok elok-elok kan, kita buka bil tengok, bahagian saya puan banyak ni je. Mungkin daripada 35,000, bahagian saya 2,500 je. Baru dia faham, dia kata, oh doktor, yang lain tu siapa ambil? Dia pun tak nampak kan, saya kata hospital. Sebab setengah macam fikir, doktor ni mahal je. Kenapa cas mahal? Macam dia kata, contoh doktor kan, dia kata potong perut je, tapi sebenarnya ambil maybe dalam 10% dia. Correct. So bila ada orang cerita kat hang Adli kan, doktor itu mahal, doktor ni mahal, jangan percaya. Dia punya ayat salah. Ayat dia sepatutnya adalah hospital itu mahal. Hospital itu murah. Hospital itu bagus. Sebab kita bukannya kawal harga. Harga dikawal orang lain dan harga doktor fix. Ya betul. Dia tak pernah berubah. Contohnya harga sama macam harga beli KFC tahun 92, harga sekarang sama je. So kalau orang kata, hospital tu doktor tu mahal lah, jangan pergi kat dia, tipu. Hospital tu doktor tu elok. Hospital dia mahal. Sebab kadang-kadang ada yang komen cakap, jangan buat dengan doktor ni, doktor ni mahal, buat dengan doktor ni murah. Kena tengok sebab apa dia murah. So tanya balik doktor tu, doktor you ada buat hospital lain ke? Mungkin hospital tu murah. Itulah tu. Doktor tu kata, aku buat kat hospital XYZ, murah hospital tu. Sebab charge dia sama kan, dia mana dia tak peduli, dia buat ke mana pun dapat harga itu juga. So aku rasa inilah yang menyebabkan kos mahal, kos hospital mahal. Dan saya rasa masalah ni takkan settle lah, sebab industri kesihatan merupakan industri yang paling banyak membawa keuntungan di dalam dunia. Selepas dunia banking lah, proses kesihatan sebenarnya. Kesihatan. Okey lah doktor. Sebabkan kalau ikutkan sekarang ni, tengok ramai juga doktor-doktor yang dekat media sosial kan. Dia macam buat macam lebih kurang macam konten doktor. Sekarang banyak yang macam dah follow up konten doktor jantung, doktor bariatrik, tapi kebanyakannya macam nampak kompetitor lah. Banyak bariatrik lah. So apa pandangan doktor? Okey, saya rasa ada satu akta iklan yang melarang doktor untuk buat advertising, iaitu akta iklan ni mengatakan bahawa doktor ni tak boleh buat advertising, tak boleh iklankan diri dia lah. Dan saya rasa kalau kita tengok mana-mana negara kan, industri perubatan ni merupakan satu bisnes. Dan satu elemen penting bisnes adalah marketing sebenarnya. Kalau tanpa marketing, orang nak tahu berkenaan dengan produk kita memang mustahil lah. So ini merupakan satu akta yang dibuat pada zaman dulu oleh orang-orang tua yang seperti saya rasa dah orang tua bodoh lah. Dan mereka besar kemungkinan dah mati atau mereka akan mati sekejap lagi. So saya rasa pertama sekali akta ni pun tidak relevan pada zaman ini. Betul. Sebab sekarang kita hidup dalam AI age, bukannya digital atau information age. Kita dah hidup dalam AI age, di mana maklumat itu diterima, diproses dan ada kesimpulan berkenaan dengan maklumat itu. Jadi kita masih lagi ada akta yang melarang maklumat daripada keluar. Sebab sekarang ikutkan ramai macam orang-orang, yalah kita dah sekarang zaman IT kan. Orang nak tahu maklumat lebih macam kita tak yalah pergi kita nak tahu daripada media je senang. Senang. Kita tak ada masa kan. So dari segi social media, pengalaman saya lah. So saya mula tahun 2020. Tahun 2020 selepas COVID tu, tak ada patient sebab doktor yang tak rujuk kat saya doktor yang baru join. Dan saya tak ada patient ni susah sebab saya dah pergi private, patient tak ada duit lah. So saya pun buat satu inisiatif untuk mulakan
bisnes saya dengan social media, tapi saya akan buat lebih dari segi awareness supaya orang tahu pasal penyakit. So sebab zaman COVID time tu, saya banyak buat konten berkenaan dengan COVID. So saya banyak memberi nasihat berkenaan dengan vaksin. Saya banyak mengambil jalan yang neutral lah. Bermaksud saya tidak mengatakan bahawa vaksin sangat bagus, saya tak kata sangat buruk. Tapi saya ambil jalan yang neutral dan saya betul-betul kaji fakta sebelum saya beritahu lah. Jadi saya mula mendapat sokongan dan juga followers yang ramai. Sekarang dah hampir 700,000. Dan Alhamdulillah, daripada situ kita kembangkan perniagaan kita dan juga social media kita untuk produk-produk kesihatan yang lain. Orang lain tak tahu tau. Patient tak tahu bariatik sakit ke tak. Patient tak tahu buat hernia sakit ke tak. Patient tak tahu apakah jenis doktor yang ada. Semua tak tahu. Jadi kita cuba untuk memberi sedikit kesedaran lah. Pengalaman personal saya bila saya mula tahun 2020-2021 kan, memang sangat susah sebab sangat senang dikecam oleh doktor-doktor lain, family dan juga doktor-doktor lain. Family saya sendiri pun masa kenduri-kenduri pun akan selalu mempersendakan saya. Tunjuk video doktor TikTok, tunjuk dekat kawan-kawan saya, dan mempersendakan saya. Kalau saya pergi meeting-meeting doktor-doktor besar-besar kan, kalau mereka tengah gelak dekat meja lain kan, pasal saya. Tengok doktor ni buat TikTok. So fast forward kepada tahun 2025 sekarang, kebanyakan mereka yang gelakkan saya buat TikTok. Ya. Kebanyakan mereka yang baru nampak benda-benda tu. Sebenarnya itu yang macam mana nak menjana kita, macam mana nak kata bukan menjana duit, tapi macam mana kita nak dekatkan dengan patient supaya dia orang faham. Correct. Saya membuat semua konten saya mengikut beberapa prinsipal. Pertama sekali, tidak melibatkan hidup personal saya. Yang kedua, pastikan bahawa ia tidak membawa malu kepada profession saya. Yang ketiga, benda yang betul, bukan benda yang tipu. Dan keempat, saya menjaga confidentiality dan juga privacy patient saya sebanyak mana yang saya boleh. Dan kelima, saya cuba elakkan benda-benda yang menampakkan saya sebagai orang bodoh. Tapi saya tengok doktor-doktor baru yang buat sekarang, mereka tak kisah. Ramai yang menari, ramai yang buka baju, ramai yang buat lawak bodoh, ramai yang buat konten hanya untuk cari follower, ramai yang buat konten yang memang macam konten kita lah. Kalau kita buat konten pasal hari ni pasal diet, besok mereka buat pasal diet. Kalau kita buat konten pasal demam, besok dia orang buat konten pasal, semua ikut kita lah. Bukan sebab tak boleh doktor nak buat macam tu, menari kan, macam gelak-gelak depan. Tapi sebab takut expectation dia kan. Correct. Bila kita sampai dekat doktor tu, lain pula ekspresi doktor ni. Correct. Lain lah. Serius dia rupanya. Bukan jenis yang so saya nampak dan saya dapat tahu bahawa marketing di hospital besar-besar di Malaysia sekarang, mereka diberi arahan untuk membuat marketing dalam social media saja. Jangan buang masa buat marketing surat khabar, berita semua, jangan. Yang itu kalau ada. So hospital besar pun sekarang dah mula buat marketing dalam social media. So kalau ada peraturan yang masih lagi relevan sekarang, pukul rata lah. Betul. Bagi dia relevan kepada semua orang. Jangan pilih orang-orang yang khas saja atau tertentu saja dan menggunakan undang-undang tu untuk menyabitkan kesalahan kepada dia orang. Rata-rata semualah, pukul rata lah. Kalau ada hospital besar yang buat, pukul dia sekali. Kalau ada orang yang buat, pukul dia sekali. So saya rasa kalau kita tengok kan, memang benda ni sekarang merupakan satu trend di mana ramai doktor yang ke social media dan masalahnya sama macam masalah saya. Tak ada patient dulu. Betul. Of course sekarang trend kita berbeza. Kita bukan tak ada patient, kita patient dah ramai. Trend kita lebih kepada create awareness, tolong brand-brand lokal untuk menjadi maju. Dan juga kita pun nak membantu patient-patient untuk bukan hanya mai kat kita, pergi kepada doktor-doktor yang betul. Betul. Seperti mana Hantu Adli kan, kita dapat hampir 5 ke 600 DM setiap hari berbagai-bagai masalah kesihatan soalan. Dan kita jawab semua kita akan jawab semua. Ramai yang tak ada duit nak pergi klinik, tanya dia ada perut sakit macam mana, kita akan bagi nasihat. Kita akan habaq pergi ke sini ke sana, kita akan jawab. Kebanyakan mereka tidak ada duit, tidak ada kemampuan, tidak ada masa untuk
mendapatkan rawatan So dia kesihatan. nak solution macam cepat lah. So kita akan bantu sebanyak mana yang kita boleh. Tak charge apa-apa tau tu. Kita akan bantu juga. So saya rasa semakin ramai doktor akan buat social media. Tapi dari segi personal saya rasa sedikit terkilan lah. Sebab yelah, faham. dulu kan kita dikecam begitu, Betul, dipersendakan. Kita balik pun muka tebal dengan staff je kan. Jadi sekarang tengok hang pun buat sekali ya. Dia tunjuk lagi ni aku buat juga Hang pun buat sekali. Itu je lah. Last soalan lah. So bagi doktor lah sekarang ni, kalau contohlah doktor diberikan kuasa lah kan, satu kuasa untuk ubah sesuatu kan. So doktor nak ubah apa doktor? Di KKM Ya betul. saya rasa saya akan ubah beberapa sistem yang sedia ada. Satu yang saya pasti akan ubah adalah saya akan membuat lebih privatisation. Dan beberapa jabatan di KKM ni saya rasa patut privatize untuk menambahkan efisiensi. Satu jabatan saya rasa yang patut privatize lama dah adalah jabatan CCAPS. Cawangan Kawalan Amalan Perubatan. Cawangan ni adalah diorang yang mai check klinik dan mai check hospital untuk beri diorang sijil untuk hang boleh jalan bisnes. So sekarang proses dia, kalau aku buka klinik aku ambil rumah kedai. Lepas tu aku nak buat renovation kan. So aku kena ambil rumah kedai, aku bayar sewa, lepas tu aku apply, aku ambil bank loan sebab aku mana ada duit. Aku baru keluar government kan. So aku ada loan 200,000, aku ada rumah kedai. Loan tu besar kemungkinan guarantor dia mungkin bapa mak aku ke, saudara mara ke, gadai emas bini ke apa ke, gadai emas kawan-kawan ke, untuk dapatkan yang duit loan tu. Mungkin kawan bagi, mungkin bank bagi, mungkin mak bagi, mungkin bapa bagilah. Lepas tu ada rumah kedai, kena bayar sewa Lepas tu cost renovation selalunya akan 200,000 juga. So duit ni lebuk kat sana lah. Dia akan masuk dan keluar macam tu je. So doktor ni selepas dia ambil rumah kedai, dia apply loan, dia kena apply kepada CCAPS untuk kebenaran untuk buat renovation. Belum buat renovation tau, dia kena apply. Tapi dia kena ada duit, dia kena ada loan, dia kena ada syarikat. So di sana kena tunggu sebulan lah untuk dapat kebenaran tu. Dia kena bayar sewa, dia kena bayar loan. Duit tak masuk lagi tau. Lepas dia dapat kebenaran buat renovation, baru dia boleh mula buat renovation. Renovation mungkin mengambil masa 6 minggu. 6 minggu tak ada bayar, tak ada income, tak ada apa-apa. Lepas dia dapat benda tu, dia kena pohon untuk lesen B. Lesen B ni pula mengambil masa lagi sebulan setengah. Kenapa? Mereka meeting sekali sebulan je weh. So bila meeting sekali sebulan, mereka boleh luluskan sekali sebulan je lah. Yalah tu. So tunggu lagi. So 3 bulan, 4 bulan, kadang-kadang 6 bulan baru mereka boleh start klinik. 6 bulan mereka kena bayar sewa, mereka kena bayar loan bank. Kalau dah ambil staff, kena bayar staff. Rugi banyak lah tu. So sistem sangat inefficient tau. Silap-silap kalau nak starting awal tu pun Correct. Saya faham masalah CCAPS, mereka tak ada staff, mereka tak ada doktor, mereka tak ada pegawai, mungkin kurang staff dan mereka perlu melalui proses tu lah. Saya rasa privatize je kan. Jadikan dia sebagai satu tempat, satu cawangan swasta yang bagi dia buat. Siapa nak buat cepat bayar lebih. Habis cerita, aku nak klinik aku lulus, aku dah siap renovation dah, aku nak lulus dalam seminggu, aku bayar lebih ya. Lulus seminggu. Kalau tak lulus, apa aku kena buat untuk luluskan? Contoh. Dan tapi kekalkan enforcement. Contohnya Puspakom lah. Puspakom sekarang private kan. Puspakom inspect kereta. Betul. Dia kata kereta ni lulus elok. Lepas tu yang my check siapa? JPJ. So unit ni boleh kekal sebagai JPJ lah. Enforcement hang buat. Tapi yang lulus tu bagi orang private buat. Ini contoh lah. Yang kedua aku rasa unit vector. Yang denggi harus privatize. Sebab unit vector ni mereka bergantung banyak kepada dana daripada kerajaan untuk menjalankan kerja-kerja harian mereka. Mereka boleh membuat kutipan dana ni daripada sumber-sumber lain. Contohnya daripada kawasan perumahan. Orang nak pastikan yang tak ada denggi, kena bayar sikit lah. Macam mereka bayar untuk Indah Water, mereka bayar untuk semua ni kan, mereka boleh bayar untuk ni. Orang vektor pun akan bekerja dengan lebih efisien. Daripada ada laporan baru mereka mai sembuh, mereka akan mai sembuh secara rutin dan benda ni akan menambahkan kesihatan lagi. Saya rasa privatisation beberapa sektor di sektor kerajaan sangat penting. Yang kedua adalah
privatize beberapa hospital. Hospital yang sangat popular, contohnya IKN, Institut Kanser Negara, privatize. Jadikan dia satu unit swasta, model sama macam IJN. Pegawai kerajaan atau mereka yang susah boleh mendapat rawatan di sana, tapi lazimnya ia merupakan satu hospital swasta. So kerajaan akan membayar bil-bil mereka yang memerlukan bila perlu, tapi dalam masa yang akan datang phase off this system. Cuba untuk dapatkan sistem yang seperti Habak tadi kan, mereka bayar kepada perkesor EPF dan cover kepada kos ni. So saya rasa privatisation itu merupakan strategi saya kalau saya diberi peluang untuk kalau ambil boleh ubah, kita ubah yang tu. Correct. Itu sajalah. Okay guys, tu je lah penghujung episod 13 ni ya. So nantikan untuk episod 14 pula sama Dr. G. So ingat kurus, ingat Dr. G. Alright, jumpa lagi.